Mungkin novel ni tak sesuai untuk semua, tapi dia sampai dekat hati aku. Ada luka yang tak berdarah, tapi paling susah untuk sembuh. Anggun senja temani malam dengan irama yang penuh pesona. Suaramu imaniu seri. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me and this is my little world. Okay guys, first of all aku nak minta maaf sebab sepanjang cuti aku tak dapat buat konten. Maybe aku nak upload pada hari Isnin, time orang dah start sekolah kan. Tak apa, I'm sorry about that sebab ada banyak majlis, ada banyak event. So nak cari masa nak buat konten tu tak ada. Nak spend time family dengan kawan-kawan lagi kan. I don't have any time, but aku dah buat video dekat channel kedua aku, which is a mini world. Nanti maybe aku akan tag dekat description box. Boleh korang tengok, boleh pergi tengok. Sebab dekat sana aku akan pelakon maybe dalam novel aku sendiri, cerita dia, tapi aku tak ambil semua lah. Nak tengok aku punya novel tu still kena pergi dekat Wattpad. Nurul_Iman911 like always. Okay, tapi itu kan topik kita pada hari ni lah. Okay, so topik kita pada hari ini ialah dia kategori niche story time, which is novel yang best and give a huge impact for me. Okay, novel apa tu? Nanti aku akan cerita. So, let's get to the video. Okay guys, so mesti korang tanya-tanya kan, novel apakah itu? First, I want to give a big clap to kita punya penulis, which is Saudara Hilal Ashraf. I want to give a huge clap sebab dia dah buat novel yang for me memang best gila lah. A few moments later. Ini kenapa novel ni best? Aku tak tunjuk lagi novel dia yang mana satu sebab dia banyak novel dia kan. Aku suka dia punya storyline. Satu, storyline dia memang best. Dia punya development character, dia jelaskan situation dia tu. Oh my god. And dia punya ni fight scene, padu babe. Fight scene ni memang gila-gila gempak. Oh, I love that. And then watak-watak dalam novel dia sendiri, aku suka banyak watak sebenarnya. So watak dah, penceritaan dah, fight scene dah, and ni the big one lah, dia boleh dekatkan kita dengan Islam. Dalam novel ni, aku lama dah baca sebenarnya, so aku agak lupa cerita dia. Tapi aku check saat tadi, dia kata apa, setiap benda yang watak utama ni buat, dia mesti akan berbalik kepada tunggak utama kita lah, yang maha besar, Allah Subhanahu Wa Taala. So apa-apa benda kita buat mesti ingat dekat Allah. Okay, dia mengingatkan kita kembali kepada jalan kebenaran kita, itu jalan Islam lah. Okay, itu reason dia. So korang nak tahu novel apa? Okay, saya ambil sana. A few moments later. Okay, novel tu dah ada dekat tangan aku. So novel tu novel apa? Novel ni guys, Nirnama by Hilal Ashraf. Mula-mula aku terfikir juga apa tu mahalnya buku ni kan. Yang aku beli hari tu RM60. Aku tanya parent aku suruh beli kan, RM60 siap. Mula-mula tu aku tanya lah, best ke buku ni kan, best ke dok, kenapa mahal sangat. Tapi after sampai, aku baru tahu setebal ni buku dia. Tebal ni. And dia punya storyline memang padu. That's why I kata worth it untuk RM60. Dan macam kata, watak yang paling aku suka dalam cerita ni, obviously Nirnama dengan Cendana lah. I don't know why, orang kata apa, sebab dia kan cerita pasal pendekar kan. Orang kata apa, fight scene dia untuk lawan jagat suci, if I'm not wrong. Aku suka macam Cendana tu nak rapat dengan Nirnama. Tapi ni aku tak beli lagi tau novel kedua dia. Aku tahu lama dah keluar novel dia, tapi aku tak beli lagi. Duit tak cukup. Banyak lagi benda aku nak gunakan. Tapi overall memang
Cerita ni best. Aku sangat-sangat recommended to all of you guys yang suka pasal orang kata apa adventure, yang suka pasal orang kata apa Islamic punya books. Ni dia lah. Novel ni nama is one of the recommended one by Hila Ashraf. Dia basically yang boleh aku terangkan daripada cerita dia tu lah storyline, development karakter dia, fight scene dia memang padu. Dia macam ni tau. Ni yang setahu aku sebab aku pun penulis juga. Dia jalan cerita tak okey. Watak dia, development karakter dia macam sekat-sekat. Dia tak boleh. Dia takkan bagi a huge impact tau. Tapi for this novel, I love it so much. Thank you kepada saudara kita Hila Ashraf, penulis berasal pada Malaysia. I'm proud of that lah. So aku boleh bagi rating dekat novel ni 9.5/10. So overall memang I like the storyline, I like the story development, I like the storyboard. Yang paling aku suka sekali ialah esek watak Nirnama. Macam mana cara dia nak lepaskan masa lalu dia yang menyakitkan tu, nak jadi someone yang better, sampai ubah nama dia. Walaupun dia sebenarnya gini tau, dia memang ada plot twist, tapi plot twist je yang kita boleh agak. Kita boleh agak siapa dia nama sebenar nama ni, boleh agak. Tapi aku menangis jugalah baca novel ni. Kita hati syuak, biasalah awak. So singkat saja kita punya story time sekarang ni. Itu saja daripada story time watak novel Nirnama ni. Okay. Overall cover memang cantik lah cover dia. Oh my god, I fall in love in the first sight. Okay. Nirnama sini handsome tu. Anjay. Handsome gila Nirnama sini lah. Tu close up. Handsome. Dengan dia punya ni dia. Oh my god. Aku fall in love dengan fictional character. Okay, tak apa. Aku pun ingat watak Nadim. Dia kan mula-mula kan orang kata apa, dia ni kepada dewa-dewa yang jaga benda tu lah. And ni nama dah ubah konsep in his mindset. So dia dah mula percaya pada Allah. And that's a good actually. That's the huge impact. Dia boleh menyadarkan kita tentang Islam balik. Maybe yang dah berpatah arah boleh kembali ke jalan yang benar balik. Okay. So itu saja pada cerita pada story time kali ni. Overall novel ni at first time aku baca novel ni dalam bab keberapa dah, dia buat aku berhenti and berfikir. Macam wish, betul juga kan benda ni kan, betul juga. Dia tu lah. Okay. So macam biasa kita punya quote of the day kita ambil pasal novel ni lah. Okay. Quote dia ialah novel ni bukan sekadar cerita, tapi ia merupakan sesuatu yang buat aku kembali rasa balik ketenangan dia tu. Okay, so that's the quote. Okay, bye guys. Assalamualaikum. See you guys in the next video. Bye bye.